الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم بكل لمحة ونفس عدد ما بعلم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقيقة مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجود في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم memohon padamu ya Allah berkat cahayamu yang agung menerangi dan melimpahi arasmu yang agung. Seluruh alam ini tercipta dengan kuasamu yang maha agung. Limpahkanlah rahmatmu buat Nabi Muhammad yang agung dan para ahlul bait Nabi Allah yang sangat agung dengan kuasa zat Allah yang maha agung. Di setiap kedipan dan nafas keilmuan agung yang meluas, rahmat yang berterusan dari Allah yang maha kekal. Pengagungan bagi hakmu, duhai penghulu kami Muhammad, aduhai pemilik akhlak yang sangat agung. Curahkan salam buat baginda serta keluarga baginda. Himpunkan kami dengan baginda seperti mana engkau himpunkan roh serta nafsu zahir dan batin, jaga dan juga tidurnya. Jadikanlah baginda itu ruhku pada setiap keadaan di dunia ini sebelum akhirat, oh ya Tuhan. Allahumma salli wa sallim